Ulam apa? Lauk apa hari ini? Hari ini nasi mau panas. Hari ini ada ni nampak ni. Ikan lengat ayak asam. Dah bukuah sikit. Tuh, ikan lengat ayak asam. Kita ada kacang buncis. Kacang buncis. Saya ulam banyak. Kita ada sayur patola. Ini. Dan kita ada ni. Masak pindang. Alamak. Jangan lupa, tuan-tuan. Tu, sambal belacan bercandu. Sambal belacan. Tu sikit dah. Pedas gila kan. Okey. Jom kita makan hari ini. Ikan lengat. Oh, lupa satu lagi. Alamak. Sampai sebungkus. Nampak? Sebungkus sampai. Apa dia? Tu. Pewangi. Toilet. Okey, jom makan. Semua jom makan, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li faqat. Okey. Ikan lengat. Cicah sambal. Pewangi. Toilet. Ambil ni dulu. Kacang buncis. Oh, sedap ni. Ni. Petola goreng pedas. Ini anak saya buat. Okey, ikan lengat ayak asam. Sedap. Oh, Pak Mentua berlalu belakang tak nampak. Siap, Pak Mentua tak ada. Cicah sambal. Pedas tu. Kacang buncis. Bola mulut. Sayur pindang. Kuah dah. Saya makan ulam kan. Sayur banyak. Nasi banyak ni. Tarak tambah. Sedap macam mana pun banyak ni lah. Ni. Petola. Anak saya buat. Petola goreng pedas. Memang sedap. No. Hampa kena try. Ni. Petola goreng sambal. Kacang buncis. Ikan masin. Ni. Lemak. Ni. Masya Allah. Ayak asam. Ikan lengat ayak asam. Bukan ikan rebus, ikan lengat. Alhamdulillah. Selesai. Sayur bendi. Ikan masin. Dengan petola pedas. Ikan lengat ayak asam dan apa namanya? Sayur pindang. Alhamdulillah, nikmat Allah bagi. Kita hanya menumpang. Ulam apa hari ini?